Saya masa mula-mula dia accident tu, saya memang dah niat macam okay, kita nak So 2 pagi siap, selepas operation seminggu juga dia dekat ICU, dalam ICU tu, dan selepas tu baru kita transfer dia ke ward biasalah. Ward biasa. Dekat ward tu dia kena buat intensive physiotherapy as inpatient lah. Selama 2 minggu, setiap hari 2 session. Setiap hari 2 session lah. Dan ketika itu you masih belum melahirkan lagi? Belum lagi. Dan disebabkan saya memang dah syarat nak bersalin masa tu, saya dengan suami, kami ambil keputusan minta doktor untuk transferkan dia ke kampung lah, ke Kelantan. Sebab family semua kat sana, so macam senang sikit lah untuk uruskan dia dan uruskan saya dengan baby nanti. So di Kelantan, di hospital ataupun di rumah? Di Kelantan dekat rumah. Oh. Dekat rumah pun sama, dia pergi fisioterapi 3 ke 4 kali seminggu. Dihantar dan diambil sebab suami saya ni memang masa tu masih kena guna wheelchair. Jadi dalam 2 tahun setengah sejak ia berlaku Julai 2022 ni hingga sekarang, berapa kali keluar masuk hospital? Dalam 5 ke 6 kali, dan semua tu ditanggung takaful operator lah. Berapa kos total? Kalau Nadia mesti ingatkan berapa kos total in and out hospital? Okay, total in and out selama 2 tahun setengah ni, termasuk dengan fisioterapi and semualah, dalam 250,000 ke 270,000. Masa tu caruman baru berapa? Baru RM212. RM212 lah. Jadi tiap-tiap bulan masih mencarum RM212 kan? Betul. Sedangkan daripada 2022 hingga sekarang kos sudah ditanggung RM250,000. Betul. Kan jadi sehingga hari ini masih lagi mendapat rawatan. Betul. Masih lagi ditanggung oleh syarikat takaful. Dan apa perasaan Nadia lah, sebab polisi tu baru je 28 hari kan. Lepas tu dia approve, claim pun approve kan. Jadi apa perasaan Nadia? Lepas tu adakah yang membantu dalam kerjaya Nadia sebagai ejen takaful? Sebab Nadia adalah ejen kepada suami sendiri kan. Dan benda ni berlaku pula kepada suami sendiri. So bagaimana Nadia menggunakan cerita pengalaman sendiri tu untuk meyakinkan orang betapa pentingnya ada takaful ni, ada medical card ni. Boleh Nadia share sikit? Okay. Saya masa mula-mula dia accident tu, saya memang dah niat macam okay, kita nak transfer dia ke hospital swasta lah. Dan saya masa tu saya macam, ya Allah, bersyukur sangat-sangat sebab dia ada personal medical card. Sebab macam tadi yang saya bagi tahu, dia ada company punya coverage RM100,000. Tapi bila saya tanya doktor berapa kos untuk treatment dia ni, untuk rawatan dia ni, memang RM100,000. So memang tu tak cukup. So saya tapi bila ada personal medical card ni, saya memang betul-betul bersyukur lah sebab okey, RM1 juta punya medical card tu memang cukup untuk rawatan dia. Itu satu. Dan saya rasa untuk dari segi saya punya kerjaya, ramai klien-klien saya sedar pentingnya medical card and pentingnya personal medical card. Instead of you nak betul-betul bergantung kepada company sahaja, betapa pentingnya personal ni bila diorang tengok kes suami saya sekarang ni. Okay. Jadi sebenarnya you background engineer kan? Betul. So daripada engineer kepada financial planner. So dari segi apa sebenarnya yang membantu you sendiri? Sebab dalam keadaan suami ditimpa tragedi sebegitu kan, you ada lebih masa dan fleksibel untuk menjaga dia. Dan tak menyesal jadi ejen takaful? Saya tak pernah menyesal sebabnya masa dia accident, saya rasa 1 tahun pertama lah, saya banyak habiskan masa dekat rumah sebab saya nak kena hantar dan ambil dia, nak kena teman dia pergi appointment semua tu kan. So bila saya dalam industri ni, saya rasa macam sangat-sangat bersyukur sebab satu, saya tak perlu nak minta cuti daripada bos. Saya tak perlu nak fikir macam nak minta approval. Macam cuti tak cukup ke apa semua kan. Saya tak perlu fikir benda tu. Saya boleh uruskan suami saya dan keluarga saya, and dalam masa yang sama saya tetap boleh bekerja macam biasa. Fleksibel kan. Dan sekarang kita ada apa orang kata online signature kan, remote signature yang boleh membantulah sehingga hari ini lah kan. Jadi ada pesanan untuk rakan-rakan Nadia ke, yang siapa-siapa yang mendengar ni kalau nak join team Nadia, Khaleesi Stella? Okay, untuk yang kat luar sana yang macam nak join team Khaleesi Stella, saya sangat mengalahkan kalau you perlukan flexibility, kalau you perlukan extra income, especially macam suri rumah yang tak pernah bekerja, and then kalau kalau you perlukan side income ke apa ke semua, saya sangat mengalahkan lah sebab dekat sini
saya sendiri pun memang tak pernah menyesal sebab sejujurnya saya tak pernah terfikir pun nak masuk takaful industri masa dulu-dulu. Tapi bila saya masuk, saya memang tak pernah menyesal. Sebab kat sini you bukan je yelah, kita bukan je generate income untuk kita sendiri, tapi dalam masa yang sama kita bantu orang lain. Kita sediakan safety net untuk untuk orang lain dan untuk keluarga dia orang juga, untuk in case kalau apa-apa jadilah. Betul. Kerjaya takaful ni bukan sekadar untuk rumah, tapi untuk semua rumah. Betul. Betul. Terima kasih Nadia Alright. atas pencerahan dan perkongsian ni. Okay. Siapa nak join tim Khaleesi Stella, boleh contact dekat Nadia. Betul. Boleh contact Nadia. Okay. Okay Nadia, thank you.